Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini 29 Ramadan. Syukur pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Malam ni anak-anak tengoklah. Ni ada pengumuman hari raya anak-anak ni, insya-Allah. Okey, assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Hari ni tu dia. Ada sup ayam, ada ayam madu, ada buah naga, ada dadih. Kita doa untuk penyantun kita, mudah-mudahan dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan baik, dipermudah segala urusan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Akbar. Terima kasih banyak atas usaha sudi berkongsi rezeki dengan Yatim Aslam ni. Hanya Allah Maha balas bakan kalian yang sudi berkongsi rezeki. Insya-Allah seronok tengok anak-anak ni dapat buka puasa ni. Kita tengok pelajar-pelajar perempuan pula. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah rahmat kasih sayang Allah SWT. Tu ni pelajar perempuan. Alhamdulillah anak-anak. Hari ni berapa Ramadan dah ni? 29 Ramadan. Syukur pada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jangan lupa doakan untuk pakcik-makcik ni. Mudah-mudahan segala amal kebaikan mereka sepanjang bulan Ramadan diterima Allah SWT. Amin. Okey, bagi salam sekali lambai sini. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.